Okay. Sini kita ada daripada Class 1, Class 2, Class 3, Class 4. Ada 4 jenis gas lift. Apa perbezaan 4 gas lift ni? Okay. Pertama, Class 1 punya gas lift dia boleh menampung 100 kg. Class 2 punya gas lift dia boleh menampung sampai 120 kg. Yang ni standard sikit. Class 1 nya ekonomi standard. Bagus sikitnya dia boleh menampung sampai 150 kg. Ini Class 3. Ini Class 4 punya gas lift dia boleh menampung 150 kg sampai 250 kg. Apa perbezaan semua ni? Biasa kita cakap balik Class 1 nya. Kita masa duduk dekat kerusi, kita tak akan sentiasa duduk macam ini, tutup habis. So kita akan adjust dia naik setengah jalan. So masa ni dia punya minyak dengan dia punya gas akan di tengah-tengah. Semasa dia punya gas lift macam ni masa dia punya oil seal dia akan berhenti dekat sini. So you tak tekan. Tekanan dekat dalam dia akan menekan. Setiap hari dia menekan, masa you duduk dia akan tekan. Lama kelamaan seal dia akan pecah. Dia tak boleh menampung. Bukan besi tak boleh menampung, tapi dalam punya seal dia tak boleh menampung. Oleh itu selepas dia sudah pecah, dia akan terus turun. Dia akan jadi macam ni. So minyak akan terkeluar. Ini semua minyak dia akan terkeluar. Dia akan macam ni. So masa pilih kerusi lebih ekonomi, of course dia akan pakai gas lift Class 1. Ataupun ada setengah nak murah punya, dia tak akan go for SGS atau PIFMA. Seperti you beli electrical ada sirim. So dia akan jadi murah lah. So macam mana kita nak pilih gas lift? Depends on apa kerusi yang anda pakai. Katakan hari ni you pakai satu kerusi, dia punya tapak dia 5 spoke punya tapak boleh tahan 80 kg saja. Tapi you punya gas lift beli macam ni punya, boleh 150 kg. Apa kegunaan? Ini tak rosak, tapi tapak sudah rosak. So it's not worth it lah. So kita kena beli satu yang, let's say you nak go for economy, then of course leg pakai Class 1 boleh. Itu kaki boleh pakai murahnya. Tapi boleh tahan berapa lama? So untuk kita punya standard SIF pakai punya, kebanyakan kita pakai Class 3 punya gas lift dengan Class 4 punya gas lift. Semua ini ada PIFMA, ada SGS. Kerusi yang kita ada semua boleh menampung 150 kg sampai 250 kg. Kalau sudah dapat, like and share. SIF, the Office Furniture Specialist.